Okay, nanti kita akan masuk dalam isu NextG juga. Okay, dekat sini aku nak bagi tahu macam mana kita nak buat check and balance tu supaya orang dekat atas tu tak salah guna kuasa. Dia contoh macam corporate governance ni, dia adalah perlembagaan sesebuah negara. Sistem peraturan dan proses yang kawal cara pemimpin tu untuk uruskan kuasa supaya diorang tak buat sesuka hati yang boleh merugikan pelabur. Kalau macam dalam sesebuah negara ni kita tak boleh, kerajaan tak boleh buat keputusan sesuka hati yang boleh rugikan rakyat ataupun yang susahkan rakyat. Tapi dalam isu corporate governance ni, orang atas dia cara pimpinan tu untuk menguruskan kuasa supaya diorang ni, orang atasan ni tak buat keputusan yang boleh merugikan dia punya pelabur. Jadi sebab tu kita boleh kata yang ni adalah salah satu daripada check and balance supaya orang dekat atas tu tak salah guna kuasa. Dalam dunia korporat ni dia ada 4 struktur yang penting. Yang pertama, people, siapa yang buat keputusan. Macam mana hubungan antara ahli lembaga pengarah, adakah diorang ni tikam sesama sendiri? Macam mana pula dengan CEO? Macam mana pula dengan pelabur? Lepas tu yang kedua, matlamat syarikat tu, adakah company ni dia nak kejar untung sampai dia sanggup nak langgar undang-undang? Yang ketiga, macam mana diorang ni punya sistem kawalan dalaman, ada buat audit tak, ada ketirisan tak? Dan yang keempat adalah performance ni, company tu of course dia mesti kena ada untung, tapi untung tu mesti datang daripada sumber yang bersih. Sumber yang bersih, kita selalu dengar Anwar Ibrahim cakap sumber yang bersih, halal kan. Sekali tiba-tiba kau dapat duit daripada pendapatan haram, penggubalan wang haram. Kan. Dan antara 4 struktur ni, yang paling penting adalah proses dengan people. Sebab kadang-kadang kan kita nampak company ni untung bilion-bilion, tapi rupa-rupanya dia orang memanipulasi dekat belakang tu, ada udang di sebalik batu. Oh, maksudnya dia manipulasi untuk menipu pelabur, lepas tu dan juga dengan menipu, bukan sekadar menipu pelabur yang sedia ada, untuk menarik duit baru masuk. Ya, betul, dia menarik duit baru masuk. Dan pentingnya pelabur biasa ni macam pelabur runcit kena ambil tahu pasal benda ni, sebab biasanya pelabur-pelabur yang biasa ni dia banyak menjadi mangsa kan. Dia bukan setakat kena ambil tahu tentang syarikat tu untung, lepas tu dapat dividen, okey dah kan. Macam aku ni, aku tak minat lah melabur, tapi aku suka juga baca tentang isu-isu korporat ni. Dia kena ambil tahu apa yang terjadi dekat dalam syarikat tu, apa berita yang keluar tentang syarikat tu. Sebab tu ramai juga pelabur dia bila contoh macam NextG ni, ramai juga pelabur sebelum-sebelum ni diorang frust dengan NextG kan. Sebab dia kata sepatutnya NextG ni tak payah nak buat macam ni, sebab diorang kata NextG ni dah level multinational company dah. Tak perlu kau nak buat benda-benda yang merapu-rapu ni. Tapi NextG beberapa bulan yang lepas dia dah membuatkan ramai pelabur-pelabur kecil tu marah. Jadi sebab tu kita sebagai pelabur biasa ni, kita bukan saja kena nampak dia punya untung dalam laporan keuangan tu. Kita kena tengok macam mana diorang ni uruskan dia punya sistem tadbir urus dia. Dia kena tengok company ni, contoh macam NextG ataupun mana-mana company yang besar tu, dia kena bina trust. Macam bank apa semua. Lepas tu yang kedua, dia kena mengelakkan ketirisan. Dia mesti kena sekat CEO ni daripada bayar gaji sendiri yang melampau-lampau ataupun bagi kontrak dekat anak beranak. Itu yang ketiga pula, ketelusan. Syarikat ni dia wajib juga lapor benda yang betul. Kalau rugi, cakap rugi. Jangan kau nak pandai-pandai manipulate account sebab nak menampakkan syarikat kau untung semata-mata kau nak menarik pelabur. Nanti akan datang hidup kau juga akan susah.